Assalamualaikum semua. Pernah dengar tentang klinik audiologi tapi tak pasti apa yang dibuat di sini? Mari kami kongsikan. Jom kami bawa anda melihat apa yang berlaku di sebalik pemeriksaan pendengaran. Sebelum tu, adakah semua orang tahu apakah ciri-ciri masalah pendengaran yang sering tidak disedari? Jom saya kongsikan. Yang pertama, anda sering meminta orang lain mengulangi percakapan kerana sukar memahami apa yang diperkatakan. Yang kedua, anda boleh mendengar suara tetapi sukar memahami percakapan, terutamanya di tempat yang bising. Yang ketiga, anda kerap mengalami bunyi berdengung atau berdesing di telinga atau lebih dikenali sebagai tinnitus. Dan yang terakhir, anda perlu meningkatkan volume televisyen atau telefon lebih kuat berbanding orang di sekeliling. Jika anda mengalami satu atau lebih daripada tanda-tanda ini, jangan abaikannya. Dapatkan pemeriksaan pendengaran dengan audiologis untuk mengetahui tahap pendengaran anda. Pengesanan awal membolehkan intervensi yang lebih berkesan. Jika anda tertanya-tanya apakah perkhidmatan yang ditawarkan di Klinik Audiologi dan Sains Pertuturan UKM, di sini kami menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk pemeriksaan pendengaran, tympanometri, OAE, pemasangan dan pelarasan alat bantu pendengaran, pembuatan ear mold serta kaunseling pendengaran mengikut keperluan setiap individu. Setiap pelanggan akan melalui proses yang sistematik bermula dengan pendaftaran, diikuti sesi penilaian bersama audiologis, pemeriksaan pendengaran menggunakan peralatan khusus, penerangan keputusan audiogram serta cadangan intervensi yang bersesuaian. Tengoklah contoh dalam video ni. Audiologis kita akan terangkan setiap proses dari awal sehingga habis. Mesti masih ramai lagi yang masih kurang faham tentang bidang audiologi. Jadi di sini kami membantu anda mengenali fungsi audiologis, kepentingan pemeriksaan pendengaran serta pilihan rawatan yang sesuai mengikut keadaan pendengaran anda. Di sini juga kami akan menerangkan cara pemasangan alat bantu pendengaran dengan betul. Contohnya macam dalam video ni. Kami turut berkongsi panduan penjagaan telinga dan alat bantu pendengaran bagi membantu mengekalkan kesihatan pendengaran untuk jangka masa yang panjang. Jadi tunggu apa lagi? Jomlah kita sama-sama kunjungi Klinik Audiologi dan Sains Pertuturan UKM untuk mendapatkan pemeriksaan pendengaran secara profesional. Hubungi kami untuk maklumat lanjut atau membuat temu janji. Bye!